surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'd. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, surah yang akan kita bicarakan hari ini adalah surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60, berada pada juzuk yang ke-28, mengandungi 13 ayat dan surah yang diturunkan di Madinah. Secara umumnya Al-Mumtahanah itu berarti wanita yang diuji. Sebab nuzul surah ini adalah bahagian awalnya itu kerana satu orang sahabat Nabi SAW yang bernama Hatib bin Balta'ah telah menghantar sepucuk surat kepada kaum musyrikin Quraisy menyatakan bahawasanya Nabi sedang merancang untuk menyerang kota Mekah. Nabi SAW pada peringkat awal tidak ingin berita ini diketahui oleh golongan musyrikin kerana ingin mengurangkan casualties ataupun pertumpahan darah. Tetapi Hatib bin Balta'ah ini telah menghantar surat membocorkan rahsia Nabi SAW. Lalu perkhabaran ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan menyatakan bahawasanya Hatib telah menghantar satu orang perempuan yang bernama Sarah untuk menghantar surat ini ke Mekah. Pada waktu itu Nabi sedang berada di Madinah. Jadi Nabi SAW telah memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib, Zubair Al-Awwam dan juga Miqdad bin Al-Asad untuk mengejar perempuan ini dan mengambil surat. Lalu Nabi berkata, pergilah kamu ke kebun Khakh dan kamu akan temui wanita di sana, ambillah surat itu daripada perempuan itu. Lalu tiga orang sahabat Nabi SAW ini pun pergi dan bertemu dengan wanita bernama Sarah ini di kebun Khakh yang berada 20 km daripada Madinah. Lalu bertanya kepada perempuan itu, di manakah surat? Pada peringkat awal perempuan ini menafikan ada surat, namun apabila Sayyidina Ali mengkonfrontasi, mengatakan kami akan periksa seluruh tubuh badan kamu, maka barulah dikeluarkan surat tersebut daripada sanggul rambutnya. Lalu dibawa surat itu kepada baginda Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memanggil Hatib. Ya Hatib, apakah ini? Kata Hatib, ya Rasulullah, janganlah kamu terburu-buru menghukum aku. Aku hanyalah menginginkan keselamatan buat ahli keluarga aku di Mekah. Kenapa Hatib berkata begini? Kerana di Mekah itu mereka kan berhijrah ke Madinah, meninggalkan anak isteri, meninggalkan ahli keluarga yang masih belum memeluk agama Islam ataupun yang ada keuzuran untuk berhijrah, dan oleh kerana Hatib itu tidak mempunyai allies, tidak mempunyai keluarga ataupun sekutu yang boleh membantu mereka. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain, sebahagian daripada mereka itu mempunyai ahli keluarga yang besar, suku-suku kaum yang mempunyai allies di antara satu sama lain. Lalu beliau mengatakan, aku hanya menginginkan supaya orang Quraisy itu terhutang budi kepada aku kerana aku memberitahu perkara ini menyebabkan mereka akan menjaga keselamatan ahli keluarga aku di Mekah. Aku tidak syirik, aku tidak murtad, aku masih lagi beriman kepada Allah dan aku percaya kepada Nabi. Aku hanya menginginkan some sort of keselamatan untuk ahli keluarga. Lalu Sayyidina Umar apabila mendengar perkataan ini, beliau terus mengeluarkan pedang lalu berkata, da'ni ya Rasulullah adrib unuqahu, biarkan aku memenggal leher si munafik ini. Lalu katanya Nabi SAW, sabar wahai Sayyidina Umar, tidakkah kamu mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memandang kepada ahli Badar, kerana Hatib ini adalah seorang yang turut serta dalam peperangan Badar. Tidakkah kamu mengetahui Allah telah melihat kepada ahli Badar dan mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, buatlah apa yang kamu ingin buat, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa kamu. Itu yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian, mengapakah surah ini dipanggil sebagai surah Al-Mumtahanah, yang berarti ujian, wanita yang diuji? Setelah peristiwa Hudaibiyah di mana Nabi dihalang daripada masuk ke Mekah, di antara perjanjian Hudaibiyah yang disepakati itu adalah mana-mana orang Mekah yang lari ke Madinah haruslah dipulangkan. Nabi pada peringkat awal Nabi bersetuju, walaupun perkara ini tidak disetujui oleh Sayyidina Umar, tapi Nabi bersetuju dengan syarat ini. Jadi apabila ada wanita-wanita yang lari daripada Mekah pergi ke Madinah, Nabi tidak langsung memulangkan mereka-mereka ini kepada orang Mekah, tetapi Nabi menguji dahulu mereka itu, menguji dahulu iman mereka, apakah mereka ini lari ataupun berhijrah ke Madinah kerana betul-betul menginginkan agama Islam, ataupun kerana lari daripada ahli keluarga, lari daripada tekanan musuh, ataupun kerana menginginkan harta, menginginkan bisnes, menginginkan suami atau menginginkan lelaki daripada ahli Madinah. Dan perkara ini diuji dan ditanya. Itu dah disebutkan sebagai perempuan yang diuji. Jadi Nabi hanya menerima syarat perempuan yang cintakan Islam sahaja. Nabi mengatakan mereka ini tidak halal kalau mereka itu sudah Muslim tetapi suami mereka itu masih lagi kafir, maka Nabi mengatakan wanita Muslim hanya untuk lelaki yang Muslim sahaja. Manakala lelaki yang kafir tidak layak untuk mendapatkan wanita yang Muslim, tidak halal bagi mereka. Lalu wanita-wanita ini berbai'ah kepada baginda Nabi SAW, dan bai'ah ini berlaku di banyak tempat. Kadang-kadang berlaku di Madinah, kadang-kadang berlaku di Mekah. Apabila berlakunya peristiwa Fathu Mekah, Nabi berjaya menawan kota Mekah. Jadi Nabi membai'ah wanita-wanita muslimin yang sudah masuk Islam ataupun yang masih lagi belum masuk Islam di sana, di Mekah. Jadi di antara perkara yang Nabi berikan kepada mereka ataupun Nabi tuntut daripada mereka itu ialah bai'ah yang pertama ialah alla yusyrikna billah, jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yani mereka semua harus masuk Islam.
wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna. Jangan menyekutukan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak, seperti amalan jahiliah, anak membunuh anak perempuan, dan juga jangan mengadakan fitnah ataupun pembohongan dengan menisbahkan anak luar nikah hasil zina itu kepada suami, dan juga tidak menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang baik. Mana bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melakukan perkara baik, jangan ingkar ataupun jangan enggan daripada melakukan perkara tersebut. Lalu bagaimanakah bai'ah ini dilakukan? Untuk orang lelaki, Nabi akan menerima bai'ah mereka ini secara berjabat tangan. Manakala orang perempuan, seperti yang disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menyentuh orang perempuan ketika bai'ah mereka itu. Jadi bagaimanakah cara bai'ah? Nabi hanya mendengar mereka itu melafazkan ikrar untuk tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, berzina dan sebagainya. Lalu Nabi menerima bai'ah mereka itu dan Nabi menyatakan bahawasanya qabiltu bai'atakum, aku menerima bai'ah kamu. Ataupun terdapat juga riwayat mengatakan Nabi meletakkan tangan di dalam bekas berisi air, kemudian perempuan itu pun juga meletakkan tangan mereka. Tetapi riwayat yang pertama itu lebih masyhur. Kemudian semasa bai'ah ini berlaku, ada satu dialog di antara Hindun ibnatu Utbah, Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan, berdialog dengan baginda Nabi dalam keadaan menutup muka supaya tidak dikenali oleh baginda Nabi kerana beliau merasa malu setelah apa yang beliau lakukan sebelum daripada ini, yakni membunuh Sayyidina Hamzah dan memakan hati dan membuang kembali kerana tidak dapat nak menelan hati tersebut. Lalu apabila Nabi mengatakan janganlah kamu mencuri, di antara konten bai'ah itu tadi antaranya lah jangan mencuri. Lalu Hindun pun mencelah, wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini merupakan seorang yang sangat kedekut, sangat kikir. Adakah berdosa kalau aku mengambil hartanya untuk sekadar keperluan anak-anak aku? Lalu Nabi SAW membenarkan. Nabi mengatakan boleh, namun hanya cukup sekadar keperluan sahaja, yakni ambillah secara makruf. Kemudian apabila Nabi mengatakan wala yaznin, jangan berzina, lalu Hindun dengan bangganya menyatakan, apakah wanita yang merdeka itu, yakni yang bukan hamba, itu berzina? Menunjukkan bahawasanya zina ini adalah satu benda yang jijik di kalangan bangsawan Quraisy pada ketika itu. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang dapat kita sebutkan daripada surah Al-Mumtahanah ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Wabillahil hidayati wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.